Okay, hai, selamat datang ke page Tiffany. Jadi hari ini Tiff akan memberi info-info menarik selama 30 hari untuk anda tentang kereta Isuzu D-Max. Okey, kalau kamu orang perasan lah, apabila kamu orang mengambil kereta baru, kamu orang akan ternampak di disc brake kamu orang tu macam ada karat. Kereta brake kamu orang tu macam berkarat. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dekat kereta yang ada disc brake yang berkarat itu bukanlah menandakan bahawa kereta anda rosak. Ianya hanya memberitahu kepada anda bahawa kereta itu jarang bergerak, dan bukan maksudnya kereta itu adalah rosak, kerana brake tu masih boleh diguna pakai. Kalau kamu orang cek dekat workshop pun, bila cek ketebalan brake kamu orang tu pun masih tinggi lagi ketebalannya dan masih boleh diguna pakai. Tetapi kalau body tu dah karat, itu kamu orang boleh persoalkan kepada dealer lah. Tetapi kalau hanya disc brake tu berkarat, itu bukan menandakan rosak. Jadi itu tips hari pertama, guys. Jadi janganlah marah-marah supervisor anda ataupun dealer yang tempat anda ambil, sebab kereta tu dia lama tidak bergerak sahaja.